Welcome to Suffrage Podcast untuk episod yang kesekian kalinya. So this episode kita invite someone yang bagi aku special lah. Sebab this guy dia viral sekarang dekat TikTok kan. Semua orang buat gaya macam tu lah, macam ni apa semua kan. Sebab dia punya video tu. So aku rasa mungkin korang kenal, tapi aku rasa better Tuan Badan cerita sendiri lah pasal diri dia. So kita nak invite guest pada minggu ini, the one and only Naruto Petronas, guys. Hai semua. Apa khabar? Okay. Alright, Fakrul Fakrul. Okay, Fakrul, mungkin boleh share sikit lah. Sebenarnya macam mana kamu boleh viral sebenarnya dekat ataupun kamu boleh cerita sikit lah sebelum kamu cerita pasal kamu viral. Mungkin boleh cerita sikit latar belakang kamu bila kamu start kerja dekat Petronas ni. Oh, baik. Nama saya Muhammad Fakrul Razi bin Zulkifli, berumur 23 tahun. Saya start kerja Petronas ni pada bulan 12 tahun lepas. Bulan 12 tahun lepas. Oh, baru lagi lah. Baru lagi ada 5 bulan tu. 5 bulan macam tu lah. Sebelum tu kamu buat apa? Sebelum tu saya kerja kat Galeri Sultan Azlan Shah. Oh, dah kerja lah. Dulu lah. Okay. So belajar dekat Belajar dekat SMK Raja Benda Musa.